Tel Aviv terbakar dan ini baru permulaan. Bagi sesiapa yang tak tahu, 2 Mei lepas Tel Aviv terbakar, dilaporkan lebih 10,000 dunam tanah hangus di selatan tanah negara temikan yang dijajah. Ribut pasir, api merebak ke pergunungan Baitul Maqdis, dan yang paling ironi, mereka terpaksa batalkan sambutan hari kemerdekaan, hari mereka nak raikan penjajahan, hari yang mereka banggakan. Tuhan turunkan asap dan bara, langit gelap, bandar lumpuh, dan satu dunia tengah kecoh. Keluar satu video viral, seorang lelaki barat bersuara sinis katanya mereka tak sabar untuk melihat orang-orang pilihan yang dikasihi yang merujuk kepada rakyat negara haram. Ayat itu pedih tapi real, macam sindiran akhir zaman. Ini baru sedikit balasan Tuhan. Api itu bukan sekadar musnahkan tanah, dia musnahkan simbol, dia musnahkan ego, musnahkan ilusi kekebalan negara haram. Dan kita tahu Tuhan tidak tidur. Bila ada satu kaum menindas tanpa henti, alam akan jawab balik. Komen balasan kalau korang rasa kebakaran ini bukan sekadar cuaca tetapi isyarat balasan kezaliman tak akan selamanya selamat. Like, komen, share dan save. Sebelum video ini di-delete, semoga share anda dikira sebagai salah satu dari perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jika untuk sebarkan video ini terasa berat, lalu apa yang kamu sanggup lakukan demi agamamu? Alhamdulillah, kami sedang salurkan bantuan anda ke Gaza. Jom sama-sama kita bantu mereka. Klik link di bio atau di bahagian komen.